Maka kesan daripada bila iman sudah masuk dan hati itu terhias. Siapa yang hiaskan? Allah hiaskan. Ya, wa zayyanahu fi qulubikum. Pasal syaitan dia akan hias juga. Dia hiaskan kalau buat dosa tu cantik, kan? Lambat sembahyang tu cantik. Apa lagi? Tipu orang cantik, nanti kau dapat ekstra duit. Syaitan juga akan mengelabui. Ada orang yang dia rasa bahawa saya tak baca Quran pun, hidup saya okey je, cantik je. Itu syaitan dah hias. Saya tak solat tapi saya produktif je, syaitan sudah hias. Saya ni tak ada pula. Saya tengok orang tu, dia anak-anak kita kan, dia tengok dia tu tak sembahyang pun, apa dapat 4 flat. Dia sudah hias, dia dah camouflage. Ya, benda yang tak cantik dia sudah dihias. Jadi apabila seseorang dapat iman dan hias ini, maka akhirnya dia benci kepada apa? Kekufuran, kepada fasik, kepada maksiat. Fasik ini termasuklah tadi bila kita bincang tentang apa? Istilah ayat nombor 6 tadi. Dia takkan forward berita-berita, semua berita dia akan saring. Dan bila dia tersilap, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ya, siapa yang dapat yang tadi itu, mendapat fadal, mendapat nikmat daripada Allah, Allah mengetahui, Allah Maha bijaksana. Mengapa Allah cakap ini sebagai fadal? Fadal ini apa tuan-tuan? Dia bonus. Biasanya orang cakap bahawa kalau hari ini saya sembahyang, okey, ini normal lah. Dia kata normal. Sebenarnya bukan normal tuan-tuan. Ia adalah satu bonus daripada Allah. Macam orang gaji, dia dapat 3,000, tapi bulan itu dia dapat 6,000. Dia dapat ekstra 3,000 tu bonus. Tuan-tuan yang dengar Al-Quran hari ini, yang nak baca Quran, bersemangat nak baca Quran, pagi-pagi dah nak dengar pasal surah Al-Hujurat ini, yang 1 jam pula tu, kan, maksimum lah, insyaAllah habis pukul 8. Sebenarnya dapat bonus, fadal. Dan juga mendapat nikmat. Orang cakap dapat nikmat ini. Apa beza fadal dengan nikmat? Nikmat ini yang menjadikan ianya gembira. Ya. Fadal ini dapat ekstra. Jadi Allah cakap fadal dan nikmat. Dia dapat lebih dan dapat menggembirakan. Hari itu dia bila dia dapat baca Quran, dia dapat buat kebaikan, dia dapat nikmat walaupun ujian ada. Ujian ada dia pada hari tersebut, tapi dia rasa macam kan, hatinya itu sebabnya mengapa kita doa ayat akhir surah Al-Fatihah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta jalan orang yang diberi nikmat, yang engkau beri nikmat. Nabi itu tuan-tuan, dia banyak je ujian, banyak je masalah, kena fikir itu, ini, apa sebagainya kan, tapi dia boleh convert jadi nikmat.